I just had to let you know you're. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada rakan-rakan dan terutamanya Dr. Richard. Hari ini kami akan membuat simulasi bahan bantu mengajar tentang ular dan tangga. Perkenalkan, nama saya Farisha Irwayu binti Suhaimi. Dan saya Nur Adriana binti Muhammad Ferani. Dan saya Vaishnavi anak perempuan Jayaprakash. Selamat menonton. Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Waalaikumsalam. Selamat sejahtera cikgu. Baik, hari ni sihat? Sihat. Tak dengar lah, kuat lagi? Sihat. Baik. Boleh baca tak kat depannya ada apa? Permainan ular dan tangga. Bagus, betul. Agak-agak apa yang kita nak main hari ni? Berdasarkan tajuk. Ular. Lagi? Ular dengan tangga. Okey. Pernah dengar tak pasal permainan dam ular tu? Yang kita naik tangga, lepas tu kita turun. Kita ada karakter ataupun dadu baling. Kalau dapat 3, kita jalan 3. Kalau dapat 4, kita jalan 4. Dah dengar tak? Dah main cikgu. Bagus. Baiklah, hari ni cikgu nak terangkan tentang permainan ular dan tangga. Pertama sekali, cikgu nak tarik minat awak untuk belajar melalui aktiviti permainan. Terusnya, cikgu nak bantu awak untuk kenal apa itu membaca dan menulis suku kata dengan lebih mudah. Awak tahu ke membaca dan menulis suku kata tu macam mana? Suku kata pun saya tak tahu lah cikgu. Oh, kesian dia tak tahu. Tak apa, cikgu akan bantu awak hari ni. Terusnya, cikgu nak mewujudkan pembelajaran yang aktif dan menyeronokkan. Seronok tak hari ni datang sekolah? Seronok, saya rasa malas sebab hari ini cikgu. Okey, cikgu akan rajinkan awak dan cikgu akan seronokkan awak hari ni. Okey? Baiklah, seterusnya cikgu nak galakkan pelibatan awak dalam proses pembelajaran dan juga pengajaran. Baiklah, cikgu nak terangkan tentang, boleh nampak tak apa yang di belakang cikgu ni? Menarik ni cikgu. Baik. Cikgu buat sendiri ke? Ya, cikgu buat sendiri. Wah. Cikgu rajin. Baiklah, awak akan baling dadu yang akan ditunjukkan sebentar lagi dekat sini. Dan awak akan gerakkan karakter yang mengikut nombor dadu. Contoh awak dapat nombor 4, karakter ni akan berjalan. 1, 2, 3, 4. Baiklah, seterusnya, jika awak berhenti di kotak ataupun petak yang ada soalan, belakangnya ada soalannya, murid-murid. Ada soalan. Jadi awak kena baca soalan dan jawab soalan berikut sebelum maju ke petak seterusnya. Dan kalaulah awak berhenti di tempat yang ada tangga, contoh 1, 2, awak akan terus maju ke sini. Tetapi kalau awak berhenti di sini, awak akan turun ke petak yang ada soalan. Bagus. Bagus murid-murid cikgu ni. Bijak rupanya. Baiklah, seterusnya cikgu nak jelaskan objektif ataupun tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Sekurang-kurangnya nanti bila awak berdua balik, awak akan dapat membaca sekurang-kurangnya 3 suku kata dengan betul walaupun awak tak tahu suku kata tu apa. Baiklah, seterusnya awak boleh menulis suku kata yang dipelajari pada hari ini dengan tepat. Jadi akhirnya tujuan cikgu ialah awak boleh kenal pasti suku kata melalui permainan ular dan tangga ini. Baiklah, kita boleh teruskan ke sesi permainan. Yeay! Alright. Okey, baiklah murid-murid. Murid-murid tak sabar kan nak bermain permainan kan? Okey, jadi di sini cikgu tak sediakan dadu yang baling tu sebab cikgu tak sempat. Jadi cikgu, kita kan maju. Jadi cikgu sediakan dalam internet. Tak apa cikgu, kami lagi Suka? Okey. Kalau suka, mari ke depan. dua orang cikgu. Dua-dua orang dah mari. Okey, cikgu nak
kamu tekan dadu. Okey, tekan. Okey, 4. Lepas tu, awak gerakkan benda ni. Gerakkan. Berapa kali? 4. Okey. 1, 2, 3, 4. Yeay, awak selamat. Okey, Baishu, tekan. Okey, gerakkan now. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alamak, selamat ni. Mana ni nak bagi soalan ni? Okey, kenapa nak tekan pula? Okey. 4. Alamak. 1, 2, 3, Okey, balik sini. 4. Okey, gerak lagi. 3. 1, 2, 3. Okey, lagi saya nak awak dapat soalan juga. Saya tak puas hati. 1, 2, 3. Okey. Okey, Farisha. Cikgu nak awak balikkan kertas ni. Cikgu nak kamu baca soalan. Permainan sulit. Tahap bahasa Melayu. Arahan. Tulis semula suku kata berikut. B-A. Ba. Apa? Ba. 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 Ya. Ba apa tu? Oh, okey. Bagus. Cantik tulisan Farisha. Terbaik. Okey, Baishu pula. Gerakkan. Alah. Selamat. Baishu, awak baca doa apa-apa ke sebelum ni? Cikgu, saya nak main lagi. Okey, main. 3. 1, 2. 3. Alamak, kenapa selamat ni? Okey, lagi. Saya nak Baishu dapat soalan, cikgu. Saya pun nak Baishu dapat soalan. 1, 2, 3, 4. 3, 4. Yeay, Baishu dapat soalan. Baishu dapat soalan. Okey, Baishu. Baca dan nanti tulis soalan. Soalannya, permainan sulit. Tahap bahasa Melayu. Arahan, tulis semula suku kata berikut. Cantumkan suku kata berikut. B-A, ba. Tambah TU2. Ba. So, jawapannya batu. Kamu tahu tak batu tu apa? Tahu cikgu. Okey, bagus Baishu. Okey. Cikgu nak main lagi boleh? Boleh. Kita buat sampai pergi ke taman semula Baik. Saya dapat 4, cikgu. Okey. 1, 2, 3, 4. Okey, balikkan soalan. Alamak. Okey, baca. Permainan sulit. Tahap bahasa Melayu. Arahan. Eja dan baca perkataan berikut dengan betul. Yeay, bagus. Eva, Yuju, baju. Yeay. Terbaiklah anak murid cikgu ni. Okey, lagi. Nak main lagi, Baishu. 2.
2. Alah cikgu, selamat lagi. Selamat. Saya dapat 2. Okey, gerakkan. 1, 1, 2. 2. Yeay. Awak boleh turun sebab ada tangga. Tapi dapat soalan. Tapi tak apalah. Alah. Saya bagi Bolehlah peluang. cikgu. Ikutlah awak. Okey. Baca. Permainan sulit tahap bahasa Melayu. Arahan eja dan baca perkataan berikut dengan betul. Bola. B-O-O-L-A. Bola. Yeay. Awak suka main bola ke Farisha? Saya suka main bola yang pum-pum tu. Apa pum-pum? Yang tolak-tolak tu cikgu. Oh, cikgu pun suka. Nanti kita main sekali ya. Hai cikgu. Okey, lagi. 4. Yeay, menang. Terima kasih cikgu. Jom nyanyi sekali lagi. Da
A bunyinya ca. L A bunyinya la. K A bunyinya ka. T A bunyinya ta. D A bunyinya da. Ba ta. B A bunyinya ba. T A bunyinya ta. B A bunyinya ba. T A bunyinya ta. Bata. Ba ca. B A bunyinya ba. C A bunyinya ca. B A bunyinya ba. C A bunyinya ca. Baca. La da. L A bunyinya la. D A bunyinya da. L A bunyinya la. D A bunyinya da. Lada. Ka ca. K A bunyinya ka. C A bunyinya ca. K A bunyinya ka. C A bunyinya ca. Kaca. Da da. D A bunyinya da. D A bunyinya da. D A bunyinya da. D A bunyinya da. Dada. Ka la. K A bunyinya ka. L A bunyinya la. K A bunyinya ka. L A bunyinya la. Kala. Bata. Baca. Lada. Kaca. Kala. Dada. Okey, baiklah. Untuk susunan struktur dia ada 3, iaitu vokal, konsonan vokal dan konsonan vokal konsonan. Jadi, untuk huruf vokal mestilah dia bermula dengan huruf A, I, O, U. Jadi, kita bagi contoh ya. A tambah Y, E, N, yang. Jadi, A. Cuba bagi cikgu. A, R, Y.
Okey, ikut cikgu. H-A-N hantu. Okey, bagus. Yeay. Jadi, nampaknya semua murid cikgu dah faham tentang suku kata. Faham cikgu. Jadi, cikgu nak uji lidah kamu. Cikgu akan buat 4 soalan. Cikgu akan pilih 2 orang untuk menjawab satu orang untuk menjawab 2 soalan dan 1 orang lagi jawab 1 soalan. Jadi cikgu akan pilih nama. Peserta yang terpilih ialah Baishu. Tulis dan baca semuanya. siap. Nanti buka cuti, cikgu tanda. Hai. Bye-bye anak murid cikgu. Terima kasih. Okey, baiklah. Kami sekarang kami dah bermain dah tanya soalan dah, kawan dah belajar dah. So sekarang saya nak panggil 2 orang untuk memberi refleksi pada hari ini. So tinggal 10 minit saja lagi. So kelas dah habis kan? So saya nak panggil 2 orang. Okey. Jangan tunduk, jangan tunduk. Saya nak panggil sekarang random. Okey. Saya nak panggil Farisha. Yeay. Saya nak tanya Farisha, apakah yang awak dapat pada hari ini? Apakah yang anda peroleh daripada pembelajaran hari ini? Cikgu, hari ini saya dapat belajar cara nak mengeja. Baik. Lepas tu saya belajar menulis. Lagi tu saya seronok tau menulis dekat papan putih. Lepas ni cikgu kena buat aktiviti macam tu lagi. Tak boleh. Lepas tu saya jumpa perkataan-perkataan yang selalu saya jumpa dalam kehidupan seharian saya. Macam bola, ayam, sabun. Kan nanti nak raya kan cikgu.
So, baiknya secara tidak langsung, penggunaan permainan seperti ini juga menjadikan PDP saya pada hari ini lebih interaktif, menarik dan berkesan. Boleh nampak kan korang dah seronok kan hari ini? Nampak seronok sangat ya korang. Okay, baiklah. Kalau dah habis kesimpulan juga, dah habis refleksi, so habislah hari ini lah. Tinggal lagi 2 minit je. Okey. Jumpa esok. Jangan lupa buat kerja rumah ya. Saya bagi kerja rumah.